Boundary Problems OBP di antara Malaysia dan Indonesia. Sebelum Perdana Menteri memberikan penerangan, saya nak maklumkan saya tidak membenarkan pencelahan dan tidak ada soalan-soalan ataupun apa-apa juga dibangkitkan selepas Perdana Menteri bersuara. Silakan. Tan Sri Speaker, itu keputusan Speaker. Sebenarnya kalau dibuat pencelahan dan penjelasan lanjut, dia akan memberikan penjelasan dan kerana satu isu yang besar tak boleh yang ini adalah sesi penerangan. Perdana Tapi Menteri ada akan memberikan presiden penerangan. yang Tan Sri juga bagi ruang kepada ahli parlimen untuk bertanya. Jadi bolehlah ditanyakan dalam sesi yang lain, tapi untuk ini sebab saya ada urusan yang panjang untuk hari ini. Silakan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Bertuah, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan penjelasan. Dan pada 22 Januari 2026, terdapat laporan yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan berdekatan sempadan Sabah dan Kalimantan, iaitu Kampung Kabunggalo, Kampung Lepaga dan Kampung Tetagas. Secara dasarnya, Bertuah, pendirian kerajaan jelas tertakluk kepada undang-undang, perjanjian dan konvensyen yang berkuat kuasa. Dalam hal terkait persempadan semula dengan Indonesia, kita juga amat menghormati kesepakatan bersama sebagai negara sahabat di antara Malaysia dan Indonesia. Atas penentuan sempadan darat antara bangsa Malaysia dengan Republik Indonesia adalah berdasarkan 2 konvensyen dan 1 perjanjian. Untuk keseluruhan Sabah dan Sarawak, konvensyen persempadanan antara kerajaan British dan Belanda, Boundary Convention 1891. Untuk Sabah, perjanjian persempadanan antara kerajaan British dan kerajaan Belanda, Boundary Agreement 1915. Untuk sebahagian kecil sektor di Sarawak, Konvensyen Persempadanan antara kerajaan British dan Belanda yang telah ditandatangani di Hague pada 26 Mac 1928, Boundary Convention 1928. Bagaimana penentuan jajaran persempadanan di kawasan Outstanding Boundary Problem OPB, Sungai Sinapat, Sungai Sesai yang menjadi isu ketika ini adalah berdasarkan kepada Boundary Convention 1891 dan Boundary Agreement 1915. Prinsip yang terkandung dalam perjanjian ini adalah penentuan kawasan berdasarkan kedudukan muara Sungai Sinapat dan Sungai Sesai di garis latitude 4 darjah 20 minit utara, iaitu di utara garis latitude 4 minit 20 utara, kawasan itu adalah di bawah British Sabah, manakala di selatan garis latitude 4 minit 20 utara, kawasan itu adalah di bawah Belanda Indonesia. Kerja-kerja persempadanan dimulakan pada tahun 1977 bersama Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan peta dalam perjanjian tahun 1915, kedudukan muara Sungai Sinapat dan Sungai Sesai berada di selatan garis latitude 4 minit 20 utara. Namun demikian, hasil daripada pengukuran bersama didapati Sungai Sinapat sebenarnya bermuara di utara garis latitude 4 dan 20, bukannya di selatan. Maka pada pandangan Malaysia, semua lembangan sungai yang bermuara di utara garis latitude 4, 20 tadi adalah kepunyaan Malaysia. Dan saya bentangkan juga peta supaya dapat difahami. Kawasan OPB sebelum ini tidak boleh dianggap sebagai kawasan milik mana-mana negara.
Kerana kawasan itu merupakan kawasan rundingan dan penentuan sempadan yang masih belum dimuktamadkan sejak dulu lagi. Saya ingin menegaskan bahawa penentuan sempadan tidak bersandarkan pada prinsip pampasan atau timbal balik atau untung rugi seperti yang didakwa. Sebaliknya, penentuan sempadan antara Malaysia dan Indonesia lebih bersandarkan kepada konvensyen dan perjanjian seperti yang dijelaskan tadi. Jarak keseluruhan sempadan darat antara bangsa Malaysia dan Indonesia dianggarkan sepanjang 2,064 km dan dibahagikan kepada dua sektor. Ada terpapar. Sektor Sabah Kalimantan Utara dianggarkan sepanjang 419.4 km dan sektor Sarawak Kalimantan Barat dianggar sepanjang 1,644.6 km. Jadi buat masa ini hanya pengukuran sempadan sektor Kaltara yang telah dimuktamadkan, yang melibatkan dua OPB, Pulau Sebatik dan Sungai Sinapat, Sungai Sesai dalam kawasan OPB B2700 dan B3100. Bagi outstanding border problem OPB Pulau Sebatik, kerja kesihatan, penandaan, pengukuran semula oleh kedua-dua negara dijalankan pada bulan Februari hingga November 2019. Itu yang dikatakan hasil pengukuran yang diperolehi mendapati jarak muktamad East Pillar ke New West Pillar 23.842 km. Manakala bagi OPB Sungai Sinapat dan Sungai Sesai, kerja siasatan, penandaan, pengukuran yang dibuat sekali di antara pegawai pemetaan Indonesia dan Malaysia dilakukan sehingga Ogos 2022 dan Oktober 2023. Itu jarak muktamad 11,545 km. Jadi proses pengukuran rundingan itu berjalan selama 47 tahun sejak 1977, diselesaikan secara berperingkat, tetapi pada hemat kita harus disegerakan untuk menjaga hubungan baik antara dua negara berdasarkan perjanjian dan konvensyen antarabangsa seperti mana disebut tadi. Dalam semua perundingan ini, kalau terkait dengan Sabah, seperti juga Sarawak, Wakil Kerajaan Negeri Sabah, Pejabat Ketua Menteri, Pejabat Peguam Negeri Sabah, Jabatan Tanah, Jabatan Ukur Sabah, semua dilibatkan sepenuhnya. Setiap inci tanah dirundingkan, disepakati oleh Kerajaan Sabah sebelum dimuktamadkan dengan Kerajaan Malaysia dan Indonesia. Maka sebab itu setelah ini dimuktamadkan, baru dirujuk ke mesyuarat ke-45 Jawatankuasa Sempadan bersama Indonesia Malaysia 18 Februari 2025. Melalui MOU tersebut, OPB Pulau Sebatik, keluasan baru yang diperoleh oleh Malaysia adalah sebanyak 0.05 km persegi bersamaan 5 hektar, 12 ekar. Dan Sungai Sinapat, Sungai Sesai, Malaysia memperolehi kawasan tambahan seluas 78 km persegi bersamaan 780 hektar atau 1,927 ekar. Keseluruhan kawasan pertikaian di OPB Sungai Sinapat, Sungai Sesai dalam kawasan OPB 2700 dan
3,100 berjumlah 5,987 hektar, dan kawasan ini sememangnya berada di kawasan pentadbiran Indonesia. Kalau lihat peta, itu kawasan yang daripada awal hak Indonesia, tetapi oleh kerana peta itu belum dimuktamadkan, kita tidak bersetuju. Tapi selama ini sejak 1915 itu tidak dipertikai oleh semua kerajaan Inggeris dan kerajaan Malaysia sejak 1915. Ini yang dikatakan walaupun pada faktanya tidak dimuktamadkan kerana perjanjian itu tidak ditandatangani walaupun ia menjadi milik dan di bawah pengelolaan kerajaan Indonesia. Sempadan di kawasan OPB berdasarkan prinsip yang terkandung, sekali lagi saya tegaskan, pada perjanjian 1915, iaitu 780 hektar jadi milik Malaysia, tetapi 780 hektar 780 hektar itu keluasan tambahan bagi Malaysia. 5,987 itu kekal di bawah milik Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia sejak 2015, sorry. 1915, ya. Jadi sebahagian kecil dari tiga-tiga kampung yang dikenali sebagai Kampung Kabulanggalo, Kampung Lepaga, Kampung Tetagas dengan sendirinya termasuk ke kawasan Malaysia sebelah di atas itu. Ya. Jadi tiga-tiga itu dimasuk ke Sabah. Dakwaan berkenaan Malaysia menyerah seluas 5,227 hektar kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan adalah tidak benar dan penipuan, kalaupun tidak niat jahat sama sekali. Jadi sebab itu kita harus terikat dengan perjanjian, ya. Dan yang dapat yang dipertikai, saya lihat itu di belah peta di belah bawah itu adalah kawasan yang dari awal sejak 1915 ditekankan, dan semua rekod kita menjelaskan ia tidak kita sahkan tapi tidak pernah kita tuntut sebagai milik Malaysia. Tan Sri Bertua, dalam guntingan seperti ini tentulah ada beberapa hal yang agak sensitif. Kerana dalam rundingan dengan Indonesia tidak semua yang sudah selesai. Umpamanya isu 5 kawasan sempadan darat, kawasan intertidal di sektor Sabah Kalimantan Utara, 4 kawasan outstanding boundary problem di sektor Sarawak Kalimantan Barat yang masih dalam proses perundingan antara kedua-dua negara, maknanya belum dimuktamadkan. Sebab itu kenyataan-kenyataan kita harus berhati-hati dan berhemah. Kalau nak cari keuntungan politik sempit, bukan masanya. Bukan untuk korbankan kepentingan Malaysia atau korbankan kepentingan hubungan baik di antara dua negara. Jadi saya nak jelaskan, seperti mana tohmahan sebelum ini, Ambalat kita serahkan. Hal itu belum pun dimuktamadkan. Tetapi tohmahan daripada pembangkang sudah diserahkan. Saya tidak tahu serah wilayah mana. Jadi sebab itu harus kita rujuk kepada angka dan data. Dan ini kita harus gunakan kesempatan ini juga mengucapkan penghargaan setingginya kerana orang pegawai-pegawai kita, bahagian haiwal persempadanan disokong oleh bahagian topografi, Jabatan Peguam Negara, bahagian pemetaan, Kementerian Pertahanan, Tentera, itu terpaksa meredah ke hutan belantara untuk memastikan peta itu dimuktamadkan. Jadi saya harap kalaupun pembangkang memilih untuk tidak menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai dan tentera, belum.
Kerana yang ada itu menghina. Kenyataan biadab menghina, itu ada. Ya. Apa yang tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu, 36-6. baik. Tuan Kalau Ibu tak Ketua. tahu, tanya. Kalau tak tahu, jangan maki hamun. Tak tahu, tanya. Oi, mengaku sajalah kalau menghina. Tuan Ibu Ketua. Baik. Jadi inilah penjelasan 36. saya, Tan Sri Ketua. 5 lagi kawasan yang didakwa selesai. 5 lagi kawasan yang didakwa selesai, Ulangan. yang intertidal, ya, saya bacakan: Sabah Kalimantan Utara, 4 kawasan outstanding boundary problem di sektor Sarawak Kalimantan Barat, itu masih dalam proses perundingan antara kedua-dua negara. Jadi saya harap rakan-rakan Prof. Speaker, di ahli parlimen Peraturan ini, Dewan. ahli parlimen, Peraturan Dewan. Apa dia? 36-12. 36. Isunya apa dia? Isunya tuduhan Perdana Menteri mengatakan bahawa kita memaki hamun. Dan pembekam biadab. Termasuk pendang. Jadi itu suatu benda yang saya rasa tidak parliamentarian. Ya, Jadi setuju. minta petua daripada Tak benar kami buat macam tu. jangan Tuan Ibu gunakan Ketua. peluang ni untuk menghentam. Terima kasih, Ketua. Sabarlah. Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, Peraturan Dewan 36-4. Habis lah, kan? 36-6 sebab sebut nama saya tadi pendang. Saya bagi tahu sebab kami ambil kenyataan ini, kenyataan daripada Polis Indonesia yang mengatakan 5,207 hektar ni Ya. daripada Malaysia dimasuk kepada, bukan kami. Bila dibangkitkan, kami tanyalah. Kami tak pernah maki pun. Ya. Saya sebut dalam Dewan itu hari. Kami tak pernah maki Yang Mak Berhormat Terima kasih. sambut. Baik. Kami tuduhannya tanya, jawab je lah. Tan Sri Ketua Mengatakan kami menggunakan Islam, busuk, jahat. Ini apa sebagai seorang Perdana Menteri ini? Pendang cukup. yang disebut Semua duduk. pengkhianatan Duduk. Dah tanya, dah jawab. Sekarang tengah jawab. Kampar apa semua duduk. Hari Ikut itu duduk. semasa pendang bangkit, saya sudah bangkit standing order. Saya sudah bagi tahu itu fake news. saya dengar. minta pendang tarik balik hari itu, dia tak tarik balik. Kampar, Mana boleh bawa fake pendang. news masuk parlimen. Dia bukan tanya hari itu, dia buat tuduhan. Dia buat tuduhan. Kampar, pendang duduk. Saya tak mau layan dua belah pihak. Saya nak bagi PM teruskan dan landing terus. Tan Sri Ketua Tan Sri, peraturan masyarakat kena Seperti address yang Tan saya Sri. sebut. 36-4, 36-6. Yang Amat Berhormat kata pembangkang biadab termasuk pendang. Is that proper dalam Dewan ni? Yang itu kena rule yang Muhammad. It's okay ya. Tan Sri Ketua, saya kata ada kenyataan biadab, ada kenyataan yang menuduh saya khianat kepada negara. Ini yang kita kena betulkan. Ya. Pegawai-pegawai kita Yang Mak Berhormat bekerja Tambun, hari itu bertukus saya lumus. buat persoalan. Bukan saya Ya, maki. kalau Pendang tanya hari itu Soalan yang biadab lah tu. Soalan yang biadab. Bila tak dapat Itulah hasil, maki saya hamun. tanya. Itulah Yang Berhormat benar. Tambun hari itu Pendang jawab. pakai fake news Itu masuk soalan pendang. biadab dan maki hamun. Baik. Saya buat keputusan. Saya Penjilat. menganggap Tan Sri, PM dalam pick up konteks apa- Dewan yang menggunakan Tan Sri, penggunaan kata-kata ungkapan pembangkang biadab, you allow Ya, that? PM pick up apa yang disebut di luar. Okey. Ya. Silakan terus PM. Tan Sri Ketua, Tan Sri, saya sebut di dalam Dewan. Duduklah, hari itu. pendang. Depan. Yang Mak pendang. Berhormat Tambun. Pendang. Depan. Duduklah. Bagi PM jawab lah. Bagi PM jawab. Bagi PM jawab. Penjilat, duduklah. Hai, semua Apa yang penjilat tu? ulangan. Kita ada tetamu, kita pelajar sekolah, kita orang-orang asli. Tan Sri, saya minta Hormat besut mereka tarik balik tanpa- perkataan penjilat tu. Okey, Unparliamentary. duduk. No more. Unparliamentary. Baik, Tak boleh listen. pakai perkataan macam tu. Tan Sri Ketua, Besut. Tanpa. Siapa bangun lagi, saya Betul, suruh rehat. tapi dia pakai Siapa perkataan unparliamentary. tanpa satu. Siapa bangun, saya suruh rehat. Okey? Sila PM tolong kalau habiskan landing. saya habiskan. Tan Sri Ketua menyatakan bahawa hal-hal yang menyentuh kepentingan negara, termasuk sempadan, haruslah dibincang cara berhemah. Saya tidak ada masalah mana-mana ahli pembangkang untuk bertanya, tetapi saya bantah keras tuduhan dan fitnah menyatakan kita khianat kepada negara. Jadi yang sebaiknya, kerana saya telah bentangkan dengan fakta dan dengan peta, sebaiknya teliti semula
ada bahagian yang belum dimuktamadkan, ada yang sudah. Akhirul kalam Tan Sri Betul, kita kena jaga. Hubungan kita dengan Indonesia sejak 1974 itu sangat baik. Rundingan itu diteruskan di semua peringkat. Dan selalunya kerjasama di antara dua-dua pihak, pegawai serendah-rendahnya, sehinggalah Ketua Menteri dan Perdana Menteri dan kerajaan dengan kerajaan Indonesia sangat baik. Kita boleh berbeza pendapat, tapi jangan menjatuhkan hukuman dan juga jangan menyinggung juga perasaan rakan-rakan kita di Indonesia yang berusaha untuk menjalin hubungan yang sangat baik dan akrab di antara dua negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya nak Tuan Tua, nasihatkan. saya dah ingin tak bagi ucap jawapan. terima kasih. Tuan Tua, Saya ingin dah- mengambil kesempatan ini untuk mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat Tambun. Saya telah bangkitkan minggu lepas dalam PC saya. Saya minta supaya kerajaan membentangkannya dalam parlimen. Yang nak tuduh-menuduh ni pasal apa? Kalaupun ada ahli-ahli yang berhormat yang bangkitkan isu ini, kerana kita membaca daripada laporan akhbar. Sebab itu kita minta supaya Yang Amat Berhormat bentangkan dalam parlimen. Kalau dah bentang, kita terima. Kalau ada lagi khilaf yang akan timbul di masa hadapan, kita tanya lagi. Itulah kerja kita. Yang Amat Berhormat kalau tadi cakap elok, tak bangkit pun tuduh-menuduh, saya rasa tak timbul pun perkara ni. Kita dengar semua. Betul. Kita steady. Oleh sebab itulah saya mohon kami di pihak sini sebenarnya menunggu, inilah jawapan yang kita tunggu. Sebab kalau jawapan begini, Yang Amat Berhormat kata apa ni, selama ini persahabatan yang begitu baik di antara Malaysia dan Indonesia. Saya bersetuju. Bukan itu saja, kami pun ada rakan-rakan di sana. Sebab itu kami mahu penjelasan. Kalau sudah ada penjelasan seperti ini, saya bagi pihak semua ahli-ahli yang berhormat sini ucap terima kasih, lain kali buat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Yang Berhormat. Tuan Sri Speaker, saya turut serta kalau dapat dengan izin 361. Saya dah buat keputusan tadi, Standing saya dah- order. Tan Sri Speaker, kerana perkara ini penting setelah mendengar apa yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat pada Menteri. Kita ikut peraturan, undang-undang yang ada. 361 cukup jelas dari segi perundangan. Saya tak nak bangkit tentang perkara-perkara yang lain kerana ini penting kepada masa depan menghormati perlembagaan negara kita. Pasal mengikut artikel 2(B) Perlembagaan Malaysia, no alterations can be done unless with the consent of the Legislative Assembly. Maknanya Dewan Undangan Negeri Sabah dan juga concurrence, mesti ada concurrence approval from rulers conference yang ada. Walaupun Yang Berhormat dan jelaskan tadi, saya akui, saya Baik. hormat. Kita boleh sokong, Saya tak jadi masalah. sempurna minta maaf. Cuma- Minta maaf sempurna. Oleh kerana ini teknikal, saya mohon. Kalau Yang Berhormat berucap pun kita tak faham pasal ramai yang tak sempat buat persiapan. Oleh yang demikian, saya mencanangkan isu ini dibawa oleh Jawatankuasa Select Committee, bincang, panggil semua mereka yang terlibat. Kemudian Chairman Select Committee bentangkan kalau nak bentangkan. Kebimbangan saya, Itu Tan yang Sri- saya maksudkan. Kebimbangan- Kalau tidak, kita takkan habis hari ini. I'm worried about the constitution part of it. I know. Dengan izin pasal 2(1), when Yang Amat Berhormat sebut tentang kejadian 50-an. Sebab itu saya kata itu lain. bawa kepada Jawatankuasa Pilihan Khas. Biar mereka teliti secara detail, kemudian presentkan dalam Dewan ini kalau perlu. Okey, kalau tidak tak habis. Akan bangun pula buat sini pula. Okey? Saya minta maaf untuk itu. Sila Perdana Menteri. Ini kelulusan perjanjian yang dimuktamadkan peringkat rundingan. Proses yang lain itu mesti ikut. Jadi yang berhormat diri sempurna betul. Maknanya proses itu masih belum jalan, belum selesai pun. Saya sebut tadi ada bahagian yang belum selesai. Baru ada persefahaman di antara dua-dua pemimpin dan dua-dua kerajaan. Semua peraturan yang menyentuh soal sempadan akan dirujuk pada Dewan Undangan Negeri masing-masing, ya, yang dalam proses. Saya sebut tadi dalam proses yang dimuktamadkan itu peringkat kerajaan, kemudian kepada ke bawah Duli Yang Memulia Mesyuarat Raja yang dalam jadualnya. Cuma
kita nak putuskan sama ada dibentangkan setelah diputuskan semua ataupun diputuskan sebahagian. Terima kasih. Baik. 18.1 Tan Sri Yang di-Pertua. Standing order 18.1. 18.1. 18.1 dan 18.2. Ya. Tuan Di-Pertua, saya baru menghantar usul berkenaan dengan hal ini, iaitu keperluan kita membahaskan dua belah pihak berkenaan dengan perkara-perkara yang telah diputuskan dan yang belum diputuskan lagi. Jadi saya mohon Petua, Tan Sri Yang di-Pertua, apakah sekadar jawatan kuasa pilihan khas sahaja perkara ini dibahaskan ataupun kita ada sesi khas yang melibatkan kedua-dua belah pihak? Saya akan tengok surat yang berhormat Mohon sekali lagi. pertimbangan Baik. Tuan Di-Pertua. Terima kasih. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baik. Terima kasih. Saya akan menjemput Kementerian Keuangan. Sebelum saya menjemput Menteri untuk penggulungan, saya nak maklumkan bahawa hari ini bermulanya giliran menteri-menteri menjawab perbahasan usul menjunjung kasih di atas titah diraja selama 4 hari, iaitu hingga Selasa 10 Februari. Saya ingin ingatkan semua menteri ahli yang berhormat agar tidak membangkitkan isu baru. Tidak membangkitkan isu baru semasa yang berhormat menteri menjawab. Ini bagi memberi peluang kepada menteri menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat semasa perbahasan. Selain itu, Yang Berhormat Menteri juga boleh menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang sedang berada dalam Dewan ini. Manakala isu-isu dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang tiada dalam Dewan akan diberikan jawapan secara bertulis. Akhir sekali, kepada Menteri, saya telah memberikan komitmen untuk memberikan, saya ingatkan kepada Menteri, saya telah memberikan komitmen untuk memberikan jawapan bertulis kepada isu-isu yang dibangkitkan semasa pembahasan usul ini, maka perlu diemailkan kepada ahli yang berhormat dalam tempoh 5 hari. Ada ahli yang berhormat komplain kat saya, dia tak dapat email. Sebab itu pastikan pegawai-pegawai di belakang, selepas menteri memberikan komitmen untuk memberikan jawapan bertulis selama 5 hari, ianya berlaku. Baik, untuk itu saya jemput Menteri Keuangan dalam masa 40 minit untuk membuat penggulungan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.